RM150 untuk allowance at time meeting. Dia tu bulan Jun. Sejak bila? Tu yang rasa unnecessary. Lainlah kalau kita drive, kita kena drive ke sana. Okeylah, ada orang minta agaknya allowance hadir mesyuarat, tapi tak kena lah. Jadi orang treat benda tu macam business entity pula lah. Padahal dia bersifat volunteer. Okay guys, dah sampai ke masjid. Begitu juga dengan konsep kejiranan. Konsep kejiranan juga memainkan peranan penting. Jadi konsep kejiranan ini kita tidak boleh buat hal kita sendiri. Okay? Kita kena ambil tahu juga yang ada kesulitan di kawasan rumah kita tapi juga kepada apa yang pada polis membantu. Dah ada 3 orang mega sekarang. Dia bagi tahu mana tempat kejadian dan apa kejadian. Dan kita akan ambil tindakan. Okey. Konsep kita ialah merupakan masalah sosial. Okey, masalah sosial ini juga Okey, dia memiliki dengan maklumat. Okey, maklumat boleh disalurkanlah direct kepada di balai ataupun mengenali mana-mana anggota saya boleh berhubung terus. Yang seterusnya, ini pesanan dan perkongsian sedikit mengenai dengan masalah sosial dan juga jenayah yang berlaku di kawasan kita ni. Yang pertama sekali, kita mementingkan pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak ni bukan terletak tanggungjawab pada pihak sekolah. Dianya bermula pada di rumah lagi. Okey. Jadi ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak. Okey. Ketahui anak-anak kita tu berkawan dengan siapa. Di mana tempat dia berkawan, di mana tempat dia bermain. Dan kalau kita tengok sekarang ni masalah telefon. Okey. Telefon ni pun masalah isu yang berat. Okay? Anak ni kita boleh kita kontrol, kawal, kerana di dalam tu terdapat berbagai maklumat-maklumat yang negatif. Daripada sinilah akan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh mengeksploitasikan anak-anak kita ni terlibat dengan jenayah. Jadi saya mengharapkan sangat, dan juga adik-adik yang ada di depan saya ni yang belajar di MRSM, seperti mana yang tahu MRSM ni adalah orang yang terpilih. Jadi ambil tindakan yang positif. Boleh? Jangan guna orang kata mengikut rasa. Okey, berkawan biar betul. Dan juga bila di sekolah saya pesankan juga mengenai dengan kegiatan buli. Okey? Dan percaya di MRSM ni
semua pelajar MRSM ni berada di asrama, betul? Okey. Jadi nak tidak akan terdapat sedikit sebanyak benda-benda yang negatif. Betul Okey. Jadi sekiranya ada perkara-perkara yang negatif, buli ataupun perkara yang tidak boleh menyenangkan kawan, sila lapor kepada pihak sekolah. Saya mau pesan kepada adik-adik yang ada di depan saya ni. Okey. Jadi minta tolong di sekolah MRSM ataupun di mana-mana sekolah ataupun yang mendengar ucapan saya ini, kita jauhi dan elakkanlah buli. Okey? Elakkan. Kerana dengan buli ini dia boleh akan mengakibatkan kes-kes melibatkan dengan jenayah. Jadi kita tak naklah abang-abang yang depan saya ni anak kita menjadi mangsa ataupun menjadi pembuli. Sebab kesan dia tu amat besar sekali. Kesan yang negatif tu amat besar sekali sehingga boleh membawa perkara ni sehingga dia dewasa dan dia bekerja. Dan sekiranya saya risau, sekiranya telah berkahwin, mendirikan rumah tangga, dia ni akan menjadi satu negatif kepada anak-anak di mereka sendiri. Jadi saya tak naklah benda lagu tu, kita cuba elakkan, kita hentikanlah budaya ni. Belum mainkan peranan penting lah mak ayah. Awasi anak-anak di sekolah dan juga anak-anak yang MRSM ni, maklum kepada guru, jangan ada buli dan sebagainya. Yang seterusnya saya ingin membuat pesanan juga dalam masyarakat kita hari ini mengenai berita-berita yang belum kesahihan lagi, melibatkan masalah ketenteraman dan juga masalah sosial kita pada hari ini. Sila dapatkan berita yang betul, berita yang sahih. Jangan sekarang ni kalau kita tengok dalam Facebook dan sebagainya, benda ni mudah sangat tersebar. My share. Itulah yang menjadikan masalah kerisauan dan boleh mengakibatkan ketenteraman terjejas. Ingat, yang ni yang mana yang biasanya yang dewasa lah. Jangan cepat orang kata menerima benda-benda yang negatif itu terus kita buat perkongsian, atau bahasa mudah dalam Facebook dan TikTok kita share benda tu. Okey. Seterusnya seperti mana yang saya bagi tahu ini, okey, laporkanlah segera kepada pihak berkuasa dan saya minta tolong jangan ambil tindakan sendiri. Okey. Sekiranya berlaku kes-kes yang jenayah, memadailah kita pegang sementara menunggu pihak polis sampai. Sekiranya polis ada, serahkan pada pihak polis untuk dibuat tindakan seterusnya. Jangan kita mengambil tindakan sendiri. Tindakan orang kata untuk melepaskan geram. Memang kita akan rasa marah dan geram. Cuba kita kawal emosi kita. Banyakkan pada hari ini itulah yang berlaku. Okey? Sekiranya berlaku, kita tak tahu punca, tapi kita nak rasa benda tu macam geram juga tengok, kita pula pergi tambah sekali. Jadi bila polis buat siasatan, kena kita. Jadi elakkanlah, terutamanya yang remaja-remaja yang ada depan saya ni, adik-adik ni, sila minta tolong kawalkan sedikit perasaan marah tu. Siapa yang tak geram, siapa yang tak rasa marah bila berlaku depan mata, tapi kita jangan ambil tindakan sendiri. Kita tunggu pihak berkuasa bantu pihak polis untuk menyelesaikan kes-kes yang kita yang kita hadapi pada hari itu. Okey. Seterusnya mengenai dengan penjagaan harta benda. Okey, penjagaan harta benda ni macam saya cakap tadilah, termasuk rumah kita, kenderaan kita, motor mesti berkunci supaya kita mengelakkan daripada kes-kes jenayah berlaku. Okey? Jadi kalau kita tidak menjaga, benda ni ada memberi ruang kepada penjenayah untuk melakukan jenayah. Contohnya pecah rumah, rumah tidak berkunci, pecah rumah, motor tidak dikunci dengan baik. Ataupun kebiasaan saya tengok di kampung ni, suka tinggal kunci motor di motor. Minta tolong, jangan buat benda-benda yang macam tu. Okey? Begitu juga dengan harta benda melibatkan masjid kita ni. Tolong jaga, pesan kepada anak-anak jangan membuat perkara-perkara yang tidak baik di masjid ni. Di masjid kita pun itu hari ada berlaku, tapi alhamdulillah pihak polis dah ambil tindakan dan tangkapan
dalam kes yang melibatkan di masjid kita ni. Okey, seterusnya last kali lah kita dah nak masuk waktu ni. Okey, gunakanlah media sosial dengan sebaik mungkin. Ini termasuk yang saya bagi tahu tadi lah, menerima berita-berita yang belum ada kesahihannya, janganlah dibuat perkongsian kerana akan mengakibatkan masalah dan ketenteraman. Dan untuk makluman semua, sebagai kesimpulan lah, sepanjang saya berada di Balai Polis Gubah Badak ni, di kawasan kita ni, alhamdulillah, kes-kes jenayah pun tidaklah orang ketara, di bawah kawalan. Dan masyarakat di kawasan Gubah Badak ni memang bekerjasama dengan pihak polis, dan saya selalu menerima maklumat lah. Okey, jadi saya akhiri ucapan saya, perkongsian saya ni yang sedikit ni. Jadi sekiranya ada tersilap saya cakap, saya mohon kemaafan, dan selepas ni kalau jumpa saya mana-mana, tegurlah. Dan sekiranya ada masalah, tak apa, jumpa di kedai pun boleh bagi tahu, tidak semestinya datang di balai, mana-mana pun boleh jumpa saya, tak ada masalah. Jadi saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada semua yang hadir jemaah untuk solat Jumaat pada pagi ini, terutamanya pihak EJK Masjid, pejabat agama, kerana sudi menerima dan mengadakan satu program yang ringkas pada tengah hari ini. Jadi saya sudahi ucapan saya ni, perkongsian saya, nasihat saya ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakakan ucapan ribuan terima kasih kepada yang dihormati Tuan OCS, iaitu Inspektor Rosman bin Mohamed, Ketua Polis Balai Polis Gubah Badak Kuala Nerus Terengganu, di atas penerangan dan juga taklimat keselamatan bersama komuniti masyarakat di Masjid Bandar Al-Watiku Billah Kuala Nerus pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh yang dihormati Tuan dapatlah diambil maklum oleh semua jemaah, terutamanya adik-adik pelajar daripada MRSN. Kita juga Tuan ada daripada pelajar-pelajar daripada ILP, adik-adik pelajar daripada IPG, dan sebahagiannya daripada UNIZA dan juga UMT lah, yang mungkin menyewa berdekatan kawasan berhampiran di Bandar Nenas, Alor Jambu, dan juga kawasan perumahan yang di sekitar Bandar Baru Kuala Nerus ini, yang menjadikan tempat ataupun Masjid Bandar Al-Watiku Billah Kuala Nerus ini sebagai destinasi menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Dan mudah-mudahan juga untuk makluman pada ayahanda, kekanda, abang-abang kita yang mendengar taklimat sebentar tadi, bolehlah mengambil maklum. Dan masjid kita sebenarnya, untuk makluman semua jemaah, kita tidak terlepas juga daripada berlakunya keganasan jenayah. Masjid kita baru-baru ini dipecah masuk. Hampir seluruh tabung masjid kita dipecah. Cuma kita diberi nasihat oleh nasihat undang-undang supaya tidak menyebarkan video-video kejadian tersebut, takut mengganggu proses perundangan dan pendakwaan kepada salah laku pesalah-pesalah itu. Jadi untuk makluman jemaah sekalian, masjid kita tidak terlepas daripada aktiviti-aktiviti seumpama itu. Pecah masuk melalui pintu di belakang, semua tabung dipecahkan kecuali beberapa tabung je yang mungkin tidak sempat tempoh hari. Kejadian berlaku antara pukul 4 hingga pukul 5 pagi lah, ketika waktu final Piala Dunia baru-baru ini. Dan kalau kita lihat, sememangnya itu adalah anak watan tempatan kita, bukan warga asing, bukan orang luar, tapi ini menunjukkan kepada kita budaya dan peradaban masyarakat Islam kita masih lagi berada di altitude yang memerlukan bimbingan, utamanya daripada kita semua lapisan masyarakat, termasuklah pihak perundangan dan juga pihak berkuasa. Dan saya mewakili pihak pejabat agama dan juga pihak jawatankuasa masjid
ucapkan terima kasih kepada Tuan bersama pasukannya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian dan juga kerjasama yang dijalinkan antara pihak masjid dan juga pihak jabatan dapat kita menyelesaikan banyak masalah-masalah sosial, terutamanya di taman-taman awam, terutamanya di Bandar Baru Kuala Nerus hari ini. Banyak kejadian-kejadian lainlah yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Cuma apa yang penting kerjasama dan komitmen serta tanggungjawab komuniti oleh tuan-tuan sekalian amalah kami perlukan untuk membanteras bukan hanya jenayah dari segi jenayah konvensional tetapi jenayah syariah juga. Kami memerlukan kerjasama daripada pihak PDRN dan juga masyarakat awam untuk membendung masalah gejala sosial yang di luar sana yang semakin hari semakin memberi cabaran kepada kita semua, insya-Allah. Untuk itu terima kasih Tuan bersama pasukan Tuan, dan itu saja daripada saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.